Cik Tah. Lan, saya dah jadikan Cik Lan host ya. Mana Cik Okey. Tah? Cik Tah. Okey, kita akan dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita malam ini di arena Zoom. Malam ini kita akan tampilkan seorang pemimpin hebat, leader yang hebat. Beliau adalah 001 kita. Nampak malam ni kita ada nampak Fiza, Kulai. Kita ada nampak orang baru juga yang masuk. Okey, Alhamdulillah. Okey, malam ni kita akan menerangkan, kita akan membongkarkan rahsia 12 bonus di dalam Luminova. Okey, anda fokus, anda dengar betul-betul apa hebatnya kehebatan di dalam bisnes Luminova ini dan bagaimana rahsia 12 bonus itu bergerak okey, dengan produk yang kita ketahui empat produk yang ada memang laku keras. Dalam ini malam ini Sipu Raslan kita iaitu 001 di semua bukan sekadar Malaysia, di seluruh rangkaian dia berada di luar negara daripada 33 buah negara di bawah naungan beliau. Jadi malam ni kita nak tampilkan pemimpin Sipu kita yang hebat ini yang akan membongkarkan rahsia 12 bonus yang lumayan. Okey, kita persilakan Sipu Raslan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Tah, terima kasih Cik Tah bantu saya pada malam ni. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Luminova yang bagi saya amanah malam ni, okay, untuk menerangkan marketing plan. Jadi nampak. Okey, slide tu nampak. Sipu nampak slide kan? Nampak. Okay, Slide nampak. Okay. Okay. Tak apa. Jadi malam ni saya tengok ada orang baru malam ni. Fiza, Puan Fiza ni dari Kulai. Minggu lepas saya ada jumpa di Kulai ni. Ni orang hebat ni. Okay. Dari Kulai. Ini prospek daripada Tuan Razali. Tuan Razali. Kemudian saya tengok lagi dekat sini ada orang baru ni. Saya tak pernah tengok nama ni. Nur Azura Aljana. Ni tak tahu siapa ni. Apa? Oppo apa tu? Oppo Cot. Lepas tu Vivo, saya tak tahu ni. Okey, tak apa. Jadi saya cuba terangkan secara ringkas, okey, marketing plan. Malam ni fokus marketing plan saja, tak ada produk tak ada cerita produk. Baik, kita mulakan dengan apa? Kita ada di sini ada 11 bonus 11 bonus. Sekejap pasal tak clear tempat saya. Okey. Cerita. Kita dah pasal slide ni dah tembak dah nampak. Okey, baik. Bonus, jenis bonus ada 11 bonus dalam ni. Yang pertama sponsor bonus. Okey, sponsor bonus. Sponsor bonus kita sebenarnya besar, sangat besar. Jadi sebelum saya teruskan ni, kita dah bergerak hampir 1 tahun lah. Sampai 1 tahun. Kita bermula dalam bulan 8 macam tu. 8 1 tahun lah. Lebih kurang 1 tahun. Apa yang saya nak katakan dari segi marketing plan, Luminova ni sebenarnya sangat bagus. Sangat bagus. Okay. Dia ada 11 jenis bonus yang cover semua tempat lah. Semua tempat dia ni. Kalau kita tengok bonus sponsor, okey. Presenter bonus pun ada. Presenter ni maksudnya bonus cerita lah. Kita
bantu, kalau kita bantu downline kita bercerita, kita akan dapat bonus. Itu biasalah. Tetapi bonus presenter ni juga dibayar kepada, kalau kita bantu sideline kita juga, kita boleh dapat bonus presenter ni. Katalah sideline dia tak berapa pandai nak bercerita, nak menerangkan peluang, nak menerangkan plan. Jadi dia minta bantu untuk terangkan kepada prospek beliau. Kalau kita sideline, kita bantu, kita pun kita boleh dapat bonus presenter. Ya, kita bantu orang lain, grup lain, tak kira lah grup siapa pun, kita masih boleh dapat, kita akan dapat bonus. sorry. bonus presenter. Kemudian yang ketiga, key in bonus. Key in bonus pun ada. Bonus cerita ada, key in pun ada. Key in ni ambil masa 2 minit pun ada juga. Ini biasa yang kita selalu tengok, sebab kita, plan kita, dia sistem binary. Jadi 2 kumpulan. Sebenarnya dia hybrid. Hybrid ni gabungan binary dan unilevel. Okey. Jadi kita kena bina 2 kumpulan daripada hybrid, daripada binary tadi kita bina 2 kumpulan. Yang unilevel tu dia akan berlaku secara automatik. Jadi kita ada bonus pairing. Bonus pairing juga pada saya lah, pengalaman saya dalam multi-level ni sangat besar lah. Sangat besar sehingga 30%. Itu sangat besar. Sangat besar. Okay. Kemudian unilevel sponsor bonus. Ini banyak dalam company-company lain tak ada ni. Okay. Unilevel sponsor bonus. Ini yang kita boleh sebut lah. Kita boleh sebut satu kumpulan pun, satu kaki pun kita masih boleh dapat duit. Ini kita tak jumpa, saya tak nampak lagi lah ada company yang buat bonus ni. Kemudian matching bonus, ini daripada pendapatan. Daripada pendapatan direct sponsor kita. Kita akan dapat matching bonus. Baik. Kemudian kita ada maintenance bonus. Kita setiap bulan kita perlu maintain, tapi selepas 2 bulan. 2 bulan yang pertama tak perlu maintain, bulan kedua baru kita maintain. Dan maintain ini sangat penting sebagai ini bisnes jangka masa panjang, bisnes jangka masa panjang. Ini pun kita ada bonus. Kemudian unilevel. Okey, ni apa tadi? Ini rebate. Bila kita maintain dia ada rebate, ada potongan dia. Lepas tu unilevel maintenance bonus, lepas tu mobile stockist bonus dan master stockist. Baik, Cik Ta. Nanti sikit. Baik, saya pergi kepada package. Okey, package. Di Luminova ni, okey, kita boleh bermula dengan modal yang sangat rendah lah. Okey. Sangat rendah. Saya tak tahulah kalau kita tak boleh buat. Serendah 130. Cik Ta, ini yang kopi. Baik. Sorry. Saya dah. Baik. Kita ada 2 package sebenarnya. 2 package, satu ni package yang biasa. Okey, kita boleh ambil, kita ada 4 produk setakat ni. Kita ada Nova X Coffee, kemudian kita ada Detox East untuk detox. Kita ada Moriva Cell, kemudian kita ada Vita Brew. Okay. Untuk package yang pertama ini, okey, ini dia berasingan dengan package untuk Nova X Coffee. Dia tak sama. Okey, Nova X Coffee di sini kita tak boleh dapat. Kita kena beli package yang satu lagi. Baik. Ini disebut sebagai package perniagaan. Kita kena faham, kita 130 kata. Luminstar 1 lah. Ini package yang pertama 130. Ini bukan harga produk. Ini bukan harga produk.
Ini sebenarnya pakej perniagaan sebab memang kita akan dapat produk tetapi dalam waktu yang sama kita juga dapat sistem di mana kita boleh login, kita boleh register kawan-kawan kita yang nak join dan di dalamnya ada sistem bonus. Untuk buat sistem ini, dia bukan murah. Kita kena faham, untuk buat satu-satu sistem sebenarnya tak murah, melibatkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Dan sistem pula dia perlu maintenance, ini kos lagi. Dan sistem juga perlu upgrade. Ini sebenarnya melibatkan kos yang tinggi. Tapi di sini kita beruntung sebab apa? Ini perniagaan yang sangat menarik. Kita bayangkan hari ini kita join 130 saja. Kita pilih daripada 3 produk tadi, kita pilih. Kita akan dapat satu kotak. Kita pilihlah di antara 3 produk. Kita pilih salah satu. Kita dapat satu kotak bersama dengan sistem. Kita kena ingat. Dengan sistem tadi kita boleh menguruskan perniagaan kita bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di peringkat internasional. Baru kita nampak, kalau kita tengok ini kalau kita nampak 130 hanya dapat produk, kita tak nampak dia berharga. Tetapi kalau kita melihat 130 ini, kita dapat produk bersama dengan sistem, ini satu yang luar biasa sebenarnya. Okay, kita tak perlu nak keluar puluh ribu, ratus ribu untuk buat sistem. Baik, kemudian dia ada Lumista 2, 260 sahaja. 260 saja. PV dia 100. Pakej yang ketiga 1300. 500 PV. Pakej yang keempat Lumista 4 3,900 bersamaan dengan 1,500 dan sekarang saya rasa promosi masih berjalan, kita tak perlu bayar 3,900, kita cuma bayar 2,600. Ini promosi promosi kepada rakan kita yang baru, ambil peluang rebut pakej Lumista 4 sebab Lumista 4 ni banyak ganjaran yang terdapat di dalam Lumista 4. Jadi ambil kesempatan sebab selepas saja tamat promosi 2,600 nanti, pakej akan kembali kepada 3,900. Okey. 3,900 kita dapat 30 kotak. Okey, sebenarnya 30 kotak. Kalau yang 2,600 kita akan dapat 20 kotak. Okey. Baik. Ini pakej satu lagi. Ini hanya untuk sekejap. Ini promosi dia. 2,600. Baik. Ini untuk Nova X Coffee. Nova X Coffee ini dia berbeza. Kenapa berbeza? Salah satu jawapan yang saya boleh bagi, kopi ini sebenarnya harga dia lebih mahal daripada produk biasa. Kosnya agak tinggi. Kita nampak kopi, tapi kosnya sangat mahal, so dia berbeza. Untuk Lumista 1, kita perlu bayar RM195 dan kita akan dapat 3 kotak Nova X Coffee. Ini satu produk yang sekarang berantulah. Saya guna perkataan berantu. Orang minum satu paket pun dah nampak kesan. Cik Ta dapat testimoni, Cik Ta. Satu orang yang saya dengar minor stroke, minum satu secet dah boleh bangun. Ini memang luar biasa lah. Saya sendiri dapat testimoni di Jasin Melaka, satu makcik yang berusia 71 tahun. 71 tahun, saya sendiri yang bancuh. Nova X Coffee, kemudian saya bagi minum, belum habis lagi satu cawan. Lebih kurang separuh macam tu dalam masa 10 minit saja. Tangan dia terseliur, dia tak boleh angkat sebelum ni, dia boleh angkat. Banyak testimoni sebenar. Cik Ta di Kulai hari tu saya pergi, satu orang yang ada masalah asma.
Ya, biasa Cik bagi satu paket saja. Hari ini dia dah jadi ahli dan dah start menaja. Baik, Lumista 2 RM325, kita akan dapat 5 kotak. Kita akan dapat 5 kotak. Lumista 3 1820 500 BV, kita akan dapat 28 kotak. Dan Lumista 4 RM3575 1000 PV 55 kotak. Okey, itu package. Next, Cik Ta. Ini apa lagi, Cik Ta? Ini package promo. Baik, kita pergi kepada bonus yang pertama, bonus sponsor. Kita masuk, kemudian kita ajak kawan kita juga masuk. Kalau kawan kita dah cerita kawan kita dia join Lumista 1 yang 130 tadi, atau yang dia beli kopi 195, kita akan dapat RM22.50. Okey, RM22.50. Besarlah ni, besar. Okey, dan kemudian kalau kita sponsor, kawan kita masuk Lumista 2 yang 260 atau 325, salah satu tadilah. Okey, kita akan dapat RM52 daripada PV. 260 bersamaan dengan 100 PV. 100 PV kalau kita tengok RM52 tu bersamaan dengan 52%. Bonus sponsor 52%, ini besar. Ini sangat-sangat besar. Okey, bukan besar, dia sangat-sangat besar. Kemudian kalau kita sponsor Lumista 3. Okey, Lumista 3 1300 tadi, kita akan dapat RM260. RM260. Kalau kita sponsor Lumista 4 yang 3,900 tadi, ini besar, 780. Walaupun kita ni cuma masuk Lumista 1, kita bayar 130, tapi kita sponsor kawan kita dia masuk 3,900, kita tetap dapat bonus 780. Kita masuk kecil, kawan kita masuk besar. Kita sponsor, kita tetap dapat bonus yang penuh. Ada marketing plan tak boleh macam tu. Untuk dapat 760, kita 780, kita juga kena masuk 3,900. Baru boleh dapat. Tetapi di sini menariknya kita masuk kecil, tapi kawan kita masuk yang besar, kita tetap dapat bonus yang penuh. Okey, next Cik Ta. Mana Cik Ta? Ini dah ada dah presenter bonus. Oh, tepi. Okey. Sorry ya, saya punya ni dia tak ni. Saya kena dekat mana presenter. Okey, presenter bonus. Presenter bonus ni bonus tukang cerita lah. Kita bantu kawan kita menerangkan peluang, menerangkan plan, menerangkan produk. Kemudian ada orang masuk, kita bantu kita boleh dapat bonus presenter. Kalau prospek yang kita cerita tu masuk Lumista 1. Lumista 1 kita dapat RM2.50. Okeylah, tambahan. Ini tambahan bonus. Bonus sponsor. Kalau tadi kita sponsor, kita yang cerita, kita dapat bonus sponsor, kita juga dapat bonus presenter. Tambahan RM2.50. Kalau prospek kita masuk Lumista 2, kita akan dapat RM5. Okey, RM5. Kalau prospek masuk Lumista 3, kita akan dapat RM25. RM25 kita akan dapat. Okay. Kalaulah kita bantu kan, kita ada home party, lepas tu ada kumpulan kita minta kita bantu tolong terangkan. Kita yang menerangkan. Dalam home party tu adalah 10 orang datang.
Okey, kalau 10 orang datang, kita yang menerangkan. Kita bonus presenter kita akan dapat. Kalau 10 orang tu dia masuk Lumisa 3, RM25 kali 10. Berapa? 250 bonus presenter saja. Besarlah tu. Kemudian Lumista 4. Kalau kita sponsor Lumista 4, bonus presenter kita akan dapat, kalau yang 3,900 dapat RM75. RM75. Okey. Kalau yang masuk dia masuk yang promosi 2,600, kita dapat RM50. Okey. Bonus yang ketiga. Key in bonus. Key in bonus Key in bonus nanti sekejap je dah. Key in bonus, okey? Key in bonus ni dengar baik-baik Untuk yang masuk Lumisa 1, dia boleh key in tapi tak ada bonus key in. Dia boleh key in tetapi tak ada lah bonus key in. Jadi saya cadangkan yang nak masuk, masuklah bermula daripada 260. 130 tu sebenarnya itu pakej pengguna. Kalau kita nak berniaga, masuklah yang 260 tu. Bonus key in pun kita akan dapat. Key in 2 minit saja, bukan lama pun. Okey, kalaulah kita key in yang Lumista 1 dapat RM1, alhamdulillah tambahan. Okey. Jadi kita sponsor, kita dapat bonus sponsor. Lepas tu kita yang bercerita, kita dapat bonus presenter. Kita yang key in, kita dapat lagi bonus key in. Jadi dalam plan Luminova ni, sana sini duit, tepi bawah semua ada duit. Semua ada duit. Lumista 2, kalau kita key in yang Lumista 2, dapat RM2. Kalau kita key in Lumista 3, kita akan dapat RM10. Kalau Lumista 4, okey, Lumista 4 yang 3,900 kita dapat RM30. Kemudian kalau yang promosi itu RM 2,600 dapat RM10. Okey. Ini bonus tambahan ni, bonus tambahan. Okey. Baik. Yang keempat, Unilabel sponsor bonus. Apa maksud Unilabel sponsor bonus? Unilabel sponsor bonus ini, okey. Contoh, saya bagi contoh. Dalam ni ada siapa ni? Kita tengok di sini ada nama ni. Kita ambil Fiza lah, orang baru ni, Fiza. Okey, orang baru. Katalah Fiza. Fiza sponsor saya. Okey. Fiza sponsor saya. Direct sponsor, dia tak boleh upline letak bawah kita tak dapat. Bonus sponsor, syarat dia ialah direct sponsor. Kita yang menaja secara terus. Mana Fiza, saya ambil Fiza. Fiza menaja saya. Okey, menaja saya. Dia akan dapat, tetapi kita tengok di sini. Okey, kalau kita masuk Lumista 1 tak ada. Okay. Jadi saya cerita pun sedih tengok. Okay. Saya cerita pun saya sedih. Jangan masuk Lumista 1 tu, jangan masuklah 130 tu. Kalau boleh jangan. Pasal apa? Pasal direct sponsor tak dapat kita. Rugi. Nak masuk bermula daripada apa? 260. Sebab tu saya akan cerita dengan orang, saya akan cadangkan. Saya biasanya saya akan cadangkan dia masuk yang 260. Jadi saya kadang-kadang bergurau, saya kata 130 dah habis dah. Dah tak ada dah. Okay, saja bergurau je lah. Baik. Kalau kita masuk, dia bermula daripada Lumista 2. Kita kena ingat, bonus key in, Lumista 1 tak ada. Dia bermula daripada Lumista 2. Unilabel bonus, saya bagi penekanan dekat sini, juga tidak ada bonus sponsor. Unilabel sponsor.
Kalau nak masuk, ini saya cadangkan bermula dan cadangkan kepada prospek kita mula daripada Lumista 2, iaitu berapa? 260. Kalau 260 pun kita ada 5 level. Kita ada 5 level. Kalau Lumista 3, kita masuk Lumista 3, okey. Lumista kita 3, kita ada 10 level. Ada juga 10 level. Okey. Kalau kita masuk Lumista 4 yang 3,900, sekarang promosi 2,600 saja, 2,600 saja. Dapat 15 level. 15 label kita akan dapat. Ini besar ni. Ini besar. Dan bayaran dia macam mana? Bayaran dia setiap package. Okey, setiap package. Kalau masuk Lumista 1 dapatlah 50 sen. Dapatlah 50 sen satu ni. Okeylah, masih boleh dapat. Okey, kalau masing-masing masuk, yang masuk Lumista 2, kita sponsor, dia masuk Lumista 2, kita dapat tambahan RM1. RM1. Kalau kita sponsor, prospek masuk Lumista 3, kita dapat RM5. Ini RM1 ni bukan satu label lah, RM1 5 label. Kalau Lumista 2, kalau Lumista 3 semua masuk RM15, dan kalau Lumista 4 RM15. Jadi saya nak bagi tahu dekat sini, pemilihan package itu sangat-sangat penting. Pemilihan package sangat penting. Nanti kita kena faham dekat sini dia minima kena sponsor satu orang. Korang-korang kena sponsor satu orang. Kalau upline letak bawah kita, dia replacement saja kita tak dapat. Kita tak dapat. Okey. Ini. Okey, next Cik. Ini contoh kiraan lah. Okey, contoh kiraan. Kita sponsor 6 orang. Lepas tu 6 orang, setiap seorang sponsor 6 orang. Okey. Ini kalau kita masuk Lumista 4. Lumista 4 kita akan dapat sampai 15 label. Okey, 15 label. Ini banyak sangatlah. Kan, ni 470 mana ni? 470 ni 564 juta ke? 221 banyak ni nak kira pun letih. Banyak sangat ni, banyak sangat. Okey, bayangkan kita sponsor 6, ini bonus yang saya kira ni bonus Unilever. Kalau 100%, 564 juta. Banyak betul nak kira. 200, 560. Tetapi kita tak mau ambil 100%. Tak mungkin berlaku 100%. Tidak mungkin berlaku 100%. Ini kita kira ini yang berlaku cuma 0,0001% saja. Kita berapa kita dapat? RM564,221.98. Ini kita cerita yang masuk. Kita masuk Lumista 4. Ini dia cerita sampai label ke berapa ni. Ini kalau kita masuk Lumista 2, tadi sampai berapa? 5 label kan? 5 label, ini pun dah berapa? 7,776. Okey, Lumista 3 dia sampai Lumista 3 dia sampai 10 label. Di sini saja dah berapa? 60 juta dah perginya. Okey, ini Lumista 4. Kita ni nak bisnes ni macam inilah. Kita kalau nak bisnes ni kan, kalau 3,600, 2,600 ni bisnes apalah kita boleh buat. Apalah bisnes yang kita boleh buat dengan 2,600 Ini 2,600 dapat lagi produk. Okey. Dapat lagi produk. Kemudian ganjaran dia kita tengok. Okey, baik. Kemudian kita tengok ini kiraan lah. Saya tak mau yang Lumista 3 kita tak payah cerita. Kita masuk Lumista 4. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini sampai 15 label. 15 label kita tengok berapa ni?
Ini berlaku 0.001% saja. 0.01% saja. Kita dah dapat RM8,463, 463,329. Saya nak baca pun tak tahu ni. Okey? Ini kita nampak ni, ini sangat banyak sebenarnya. Baik, Cik Ta, teruskan Cik Ta. Pairing bonus. Pairing bonus ni semua tahulah. Pairing bonus maksudnya pairing bonus dia akan kira mengikut package yang kita beli. Okey? Pemilihan package sangat penting. Okey, kita kena tengok dekat sini. Kalau kita masuk, okey, kalau kita masuk Lumista 1 yang 130. Okey, berlaku dia kalau berlaku 130 bonus tidak dibayar lagi. Sebab apa tidak dibayar? Sebab dia 100 PV. Kalau 130 PV-nya cuma 50 PV. Bonus pairing dibayar bermula daripada 100 PV. 100 PV. Kalau kita sponsor, okey, sponsor prospek kita masuk 130, kita hanya dapat bonus sponsor saja. Sebelah kiri masuk 130, sebelah kanan masuk 130, bonus pairing belum dapat lagi. Kita kena faham, bonus pairing belum dapat lagi. Disimpan. Sebab apa? Dia cuma ada 50 PV, 50 PV. Kita akan dapat apabila di bawah kita ada masuk lagi, mungkin downline kita tadi sponsor 130, sponsor 130 tadi, 50 ni campur 50 ada 100 PV, 100 PV baru dikira. Kita kena faham. Dan berapa bonus? Lumista satu pairing. Satu pairing ni maksudnya 260 tadi. 100 PV tadi kita akan dapat RM15. Kalau kita kira peratus bersamaan dengan 15%. Dan satu hari cuma 10 pasang. 10 kiri, 10 kanan. Dan potensi pendapatan 150 sahaja sehari. 150 sehari. Okay? Itu saja kita boleh dapat. Maksudnya kalau kumpulan A berlaku hari tu, ada 20 orang masuk 260, 10 orang sebelah kanan masuk 260. Kita tetap dibayar 10 pasang saja. 10 pasang lagi, kita tak dapat duit. Kita tak dapat. Ini sangat penting. Pemilihan package sangat penting. Baik. Lumista 2. Apabila berlaku kumpulan A 100 PV, kumpulan B 100 PV, bonus pairing kita RM20. RM20 bersamaan dengan 20%. Lumista 1 tadi 15%. Kalau kita masuk Lumista 2, kita akan dapat 20%. 20%. Lebihlah 5%. Ini penting. Pemilihan. Pemilihan package sangat penting. 100 PV. Kalau Lumista 1 dapat RM15. Tapi ini Lumista 2, 100 PV dapat RM20. Kalau kita masuk Lumista 3, 1 PV dapat RM25. 25%. Kalau kita masuk Lumista 4, masuk 1 PV juga. Belah kanan 1 PV juga, RM30. Jadi kita kena tanya, nak masuk yang mana? Nak RM30 ke nak RM15? Jumlah sama, 1 PV juga. 100 PV kerana kita masuk Lumista 1 dapat RM15. Tapi kalau kita masuk Lumista 4, 1 PV juga kiri, 1 PV kanan, RM30. Dan kita tengok pasangan. Bonus pasangan. Untuk Lumista 2 ada 25 pasang. Maksimal lah. Satu hari. Atau 500 satu hari. Kalau sebulan penuh kita dapatlah RM15,000. Tapi kalau kita masuk Lumista 3, satu hari maksimum 120 pasang. Kiri, 120 pasang kanan. Satu hari potensi pendapatan RM3,000 satu hari.
3,000 satu hari. Kalau sebulan 90,000. Berbeza. Okay? Kemudian kalau kita masuk yang Numista 4, satu hari 300 pasang, kiri 300 pasang kanan, dan pendapatan 9,000 satu hari. Kalau berlaku 30 hari, bermaksud 270,000 sebulan. 270,000 sebulan. Tak apalah, kata kan, ini banyak sangat 270,000 dalam sebulan tu. Dalam sebulan kita dapat 10 kali lah. 10 kali dapat. Satu hari 9,000. Kalau 10 hari berapa? 90,000. 90,000. Ni yang dengar dia kata apa? Dia dengar kalau dapat, kalau tak dapat. Dalam bisnes dia tak boleh kalau-kalau. Dalam bisnes tak boleh kalau-kalau. Kalau tak boleh. Dalam bisnes, orang bisnes dia tak boleh kalau-kalau. Okay? Kalau kita masuk, kita kena positif, kita kena lakukan bersungguh-sungguh. Itu dalam bisnes tak boleh. Kalau dapat, kalau tak dapat tak boleh. Dalam bisnes orang itu bukan otak bisnes. Okay? Orang otak bisnes dia tak fikir macam tu. Kalau kita masih ada lagi sikap yang macam tu, okay, mungkin kita tak cakap di mulut, kita cakap kalau dapat, kalau tak dapat, itu menunjukkan apa? Otak kita belum otak bisnes lagi. Mindset kita belum mindset bisnes lagi. Dalam bisnes, dia tidak ada perkataan kalau. Okay? Baik. Ini apa? Ini contoh saja. Ini contoh tak apalah. Okey. Terusnya Cik Ta. Bonus terusnya. Baik. Ini naik taraf. Naik taraf. Ini upgrade. Kita tengok. Bonus ini upgrade upgrade. Kenapa kita tak galakkan masuk yang 130? Anda tengok, kalau anda masuk 130, nak pergi ke Lumista 2 ke atas, nak pergi Lumista kedua ke atas, tempoh masa cuma dibagi 60 hari saja, 2 bulan saja. 2 bulan saja. Kalau dalam tempoh masa 2 bulan kita tak upgrade, package kita akan kekal di situ. Kita dah tak boleh upgrade dah. Dah tak boleh upgrade dah. Sayang. Selepas 2 bulan, kita tak upgrade, kita akan kekal pada Lumista 1, kita dah tak boleh upgrade. Tetapi, kalau kita bermula daripada Lumista 2, nak pergi Lumista 3, nak pergi Lumista 4, tak ada tempoh masa. Tak ada tempoh masa. Kita masuk Lumista 1, kita kata kita nak makan saja. Nak makan, okey? Kita makan, lepas tu produk bagus. Tapi kita 2 bulan kita tak peduli. Lepas tu selepas 2 bulan kita nak buat, rugi. Rugi. Jadi pemilihan package ni, saya tekankan pemilihan package ni sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Lagi Cik Ta? Okey, bila kita upgrade, kita tengok bonus. Upgrade pun dapat ni. Kita akan dapat lagi sponsor bonus. Katalah kita siapa tadi? Saya tengok nama dekat sini. Opocok ni. Opocok ni masuk. Saya tak tahu siapa Opocok ni. Opocok masuk. Lepas tu dia sponsor saya. Okey, tadi berapa dia sponsor saya masuk Lumista 1. Dia dapat RM22 berapa tadi? RM22.50 ke? Sorry, RM22.50 dapat. Saya upgrade. Lepas tu saya upgrade. Saya beli yang 260. Saya tambah lagi 130. 130 dia akan dapat lagi tambahan RM22.50. Dia dapat lagi tambahan. Okey, setiap kali kita upgrade, downline kita upgrade,
kita akan dapat. Antaranya bonus, presenter bonus pun dapat. Okay? Presenter bonus dapat, key in bonus kita boleh dapat, upgrade bonus, pairing bonus dapat, Unilever sponsor dapat semua. Ini kita ni. Okay? Baik. Lagi cerita. Next. Matching. Okay. Selalunya dalam marketing plan, tadi saya cerita bonus Unilever direct sponsor. Itu jarang company ada. Saya sakat ni jarang company ada. Kalau matching ni banyak company ada. Ini biasa. Okey, ini biasa. Tapi yang luar biasa tadi apa? Unilever sponsor bonus tadi. Okey. Tapi kita ada Unilever, kita juga ada matching. Ini yang hebat ni. Unilever ada, matching ada. Biasa company dia ada matching saja. Unilever tak ada. Tetapi Luminova dia ada Unilever, dia juga ada matching. Matching ini, okey, matching ini juga Lumista 1 tak dapat. Yang nak masuk ni Lumista, saya tak apalah, saya masuk Lumista 1 tapi tak dapat. Sayang lah. Baik. Kalau kita kena masuk 260 adalah 2%. Okey, bonus matching dikira daripada direct sponsor kita. Jadi syarat dia kita kena ada apa-apa? Kita kena ada kumpulan A, kita kena ada kumpulan B. Kena ada 2 kumpulan. Itu syarat dia. Bukan. Kita ada 1, katalah anda sponsor saya kena ada 2. Saya dapat pairing, anda akan dapat matching. Katalah pairing saya hari itu saya dapat 100. Kalau anda Lumista 2, anda akan dapat 2% daripada 100 tadi. Dapatlah RM2. Tambahan RM2. Tapi kalau anda masuk Lumista 3, anda dapat 3 label. Setiap label dapat 2%. Label pertama, label kedua 2%, label ketiga 3%. Dan Lumista 4. Ini penting kita pilih Lumista 4. Sebab Lumista 4 ni, inilah tempat banyak kita dapat bonus. Okay? Cik Ta tulis itu apa? Ini pakej jutawan kata Cik Ta. Pakej jutawan. Okay? Dapat berapa? Sampai 5 label. Jadi kepada siapa-siapa yang dalam ni, yang mungkin baru masuk ni, yang belum lagi upgrade, cepat-cepat upgrade. Cepat-cepat upgrade. Kalau boleh malam ni terus upgrade. Sebab apa? Rugi masuk yang ni, pakej lain daripada L4 tu. Cepat-cepat. Okey, cepat-cepat. Kalau jangan duk fikir ini kalau dapat Lumista ni, kalau dalam bisnes tak boleh kalau, kena buang perkataan kalau. Kalau masih ada lagi ini, saya bagi tahu, kalau ada kalau lagi duk sebut selalu kalau, otak anda belum otak bisnes lagi. Okay? Orang bisnes dia tak ada kalau ni. Orang bisnes ni dia berani. Okay? Dia tak akan bermain di tepi pantai. Orang bisnes ni dia akan jadi penyelam di laut dalam. Ya, yang main-main di tepi pantai ni, cecah-cecah kaki ni, ini bukan orang bisnes. Otak dia belum otak bisnes lagi. Okay, next saya nak habis cepat ni. Ini tak apalah, saya dah teruskan lagi. Ini dia punya apa? Simulasi tak apalah, saya dah. Lagi saya dah. Boleh macam ini simulasi tak apa, saya dah teruskan. Ini ya. Ini penting ya. Ini penting. Tuan-tuan. Dalam Luminova ni, saya sebenarnya tertarik ni. Bonus nombor 9 ni saya sangat suka. Kenapa saya suka? Sebab kita dah dibayar bonus. Lepas tu syarikat akan simpan poin kita. Okey? Kita menaja bina kumpulan A, kita mengguna bina kumpulan B. Jualan yang masuk tadi dia ada PV tadi Company akan simpan poin kita dan poin kita nanti kita boleh dapat reward.
dan reward dia bukan kecil. Reward dia bukan kecil. Saya bagi tahu. Tapi anda kena faham dulu apakah syarat untuk melayakkan kita dapat bonus, kita dapat reward. Okey, bonus yang ke-9 ialah reward point. Okey, point akan disimpan. Contohlah, okey, kita pergi Petronas isi petrol. Kita isi petrol di Petronas tu dia panggil kad mesra, Kita isi, sekarang dia pakai digital lah. Nanti poin-poin akan disimpan dan poin-poin tu kita boleh tukar macam-macam lah. Makanan, kita boleh tukar dengan petrol. Dia macam tu lah. Petrol kita boleh tengok berapa poin. Sama lah macam ni. Tetapi kita kena faham. Kita kena faham apakah syarat untuk kita layak mendapat bonus point. Okay? Bonus point hanya layak orang yang layak untuk dapat bonus point ialah mereka yang membeli pakej Lumista 4 sahaja. Saya ulang, yang layak untuk dapat point, reward point hanya mereka yang membeli pakej L4 saja, Lumista 4 yang berharga RM3,900, sekarang promosi 2,600. Okey, jangan tunggu habis promosi baru nak beli. Okey, habis yang belum masuk lah. Kalau yang belum masuk ni, yang belum upgrade, habis saja ni terus upgrade. Sebab apa? Apabila grup anda berjalan, anda katalah di bawah L4, L3 atau apa, anda tidak layak dapat point. Sedangkan grup anda berjalan, setiap grup anda yang berjalan ni, point akan hilang. Rugi sangat. Okey? Jadi dia bermula daripada Lumista 4. Macam mana kiraan dia? Dia mesti yang kedua. Syarat yang kedua, kita kena ada kumpulan A dan kita kena ada kumpulan B. Tak kira disponsor oleh upline kita replacement pun kita boleh dapat. Ini yang luar biasa. Okey, ini yang luar biasa. Luar biasa ni. Walaupun upline kita letak di bawah kita, kiri kanan dia letak, kita masih boleh layak dapat. Tetapi dengan syarat, saya bagi penekanan dekat sini. Pasal apa? Ini satu kerugian besar kalau anda tidak ambil peluang ini. Ini sangat rugi anda. Anda dah dapat bonus, bagus lah. Dah dapat bonus dah dapat. Tapi kalau anda bukan L4, anda tak dapat reward point, rugi. Dan kita kena terangkan kepada prospek kita dekat sini. Kita kena terangkan kenapa kita perlu beli L4. Kenapa kita perlu upgrade L4 secepat mungkin. Sebab ada point dekat sini. Dekat point. 1000 PV kanan. Kita akan dapat 1 point. Poin-poin ini akan dikumpulkan. Anda boleh tengok dekat sini. Kalau dah terkumpul 15 PV, kita boleh dapat apa? Boleh kalau nak ambil duit, 500 dapat. Okey? Kalau tak mau ambil, tak apa. Simpan poin dia. Bonus tadi tak kacau lah. Bonus lain. Bonus tak kacau. Kita tengok. Kalau tak mau ambil, simpanlah. 50 RP, ambil handphone. Tak mau juga simpan. Tak mau. Kalau anda ada 50 RP, anda tebus 15 RP. 15 RP ambil, saya nak pakai 500 ambil. Jadi 50 taklah, ada lagi 35 lagi. 35 masih ada. Okey, kita tengok. Ganjaran dia sangat besar. Tengok, 100 RP kita dapat apa? Dapat emas. 100 RP yang bernilai 3,000. Okey, tak mau ambil, tak apa, simpan. Anda tengok lagi. Boleh dapat motor. Okey, yang berharga berapa ni? Berapa? 9,000. Cik Ta dia kata dia nak ambil. Cik Ta dia tak minat kereta. Dia minat motor kata. Okey. Tak kisahlah. Kita minat apa kan. Yang penting dapat free ni. Ini dapat free. Anda tengok. Bukan sikit tau ganjaran dia tau. Cuba tengok dekat sini. Nak pergi ni apa? Umrah ke? Kalau non-Muslim dia pergi melancong. Yang ni kita boleh pergi umrah percuma.
15,000 nilai umrah dia. Boleh dapat percuma. Tak payah kacau bonus. Tak payah kacau bonus. Okey? Kemudian tengok di sini. Kalau kita ada 1,000 RP, kita nak cash, boleh dapat 30,000 cash. Tak mau simpan. Ambil kereta. Okey? Ini berapa ni? Boleh dapat kereta ni. Dia 3,000 RP boleh dapat kereta yang bernilai 90,000. Ambil cash lah. Apa kita nak ni? Okey? Kemudian boleh dapat rumah percuma dan paling tinggi kita boleh dapat 1 juta. 1 juta. Okey? Ini kita kena terangkan. Ini kita kena bagi tahu prospek ni. Ini kita kena bagi tahu prospek. Sebab siapa yang masuk 2,600 ke bawah ni, dia rugi. Grup dia berjalan ni. Grup dia berjalan. Macam Cik Ta ni dia aktif kan? Dia aktif Cik Ta ni. Cik Ta ni hari-hari sponsor orang. Kalau lebih orang-orang ni akan diletak di bawah ni. Tapi malangnya kita masuk 260 saja. RP tak simpan. RP tak simpan. Pentingnya kita masuk yang L4 tu penting. Saya bagi penekanan dekat sini. Dan kena bagi tahu prospek dekat sini. Kita nak buat bisnes ni, macam saya kata tadi, nak buat bisnes, jangan ada kalau, jangan. Di sini dalam bisnes tak ada perkataan kalau. Nak buat bisnes, kita buat. Alang-alang. Dan yang ke-10, saya pergi, mana Cik Ta? Baik, 10 dulu Cik Ta. Mana? 10 dia. Mana? Sekali lagi Cik Ta, mana Cik Ta? Baik. Kemudian kita kena tahu maintenance, ada rebate maintenance bonus. Kita plan kita ada maintain. Maintain selepas 2 bulan. Selepas 2 bulan kita perlu maintain, dan maintain sebulan dia maintain, kita boleh maintain 15 hari untuk 15 hari, dan kita boleh maintain untuk sebulan. Itu syarikat dia bagi kelonggaran. Kalau kita nak maintain 15 hari, berapa? RM 110. RM110, kita akan dapat satu produk. Tadi katalah tadi kita masuk 130, kita ambil more reward sale. 130 dapat more reward sale 1. Tapi apabila kita dah jadi ahli, kita maintain 110. Kalau maintain 110, kita boleh dapat more reward sale dengan harga 110 saja. 110 saja. Yang maknanya kita jimat RM20. RM20. Lepas tu company bagi lagi rebate, bonus rebate, company bagi lagi. Bonus rebate. Dia bagi RM7.50. Company bagi. Tapi kalau kita nak ni lagi jimat, terus maintain sebulan. Tak payahlah maintain 15 hari, terus maintain sebulan. Kalau kita maintain 15 hari, lepas tu 15 hari lagi maintain, dia jadi 210. Tapi kalau kita maintain 200 terus maintain sebulan. Sebulan 200 saja. Kita dah jimat. Kalau tidak, jimat RM20. Dapat 2 kotak produk. 1 kotak jatuh 100. Dah jimat dah. Company bukan 200, company bagi rebate lagi RM15. Dapat rebate lagi on the spot. Ini maintenance. Lagi Cik Ta. Yang ke-11, unilevel maintenance. Dan bila kita maintain, kita dapat bonus. Downline kita juga maintain, kita dapat bonus. Cuma Lumista 1 dapatlah 2 level. 2 level. Saya malas nak cerita sebenarnya Lumista 1 ni. Lumista 2 dapat berapa? 4 level. Lumista 3 7 level. Lumista 3 7 level. Lumista 4 dapat 12 level. Jadi masuklah yang 2,600 tu. Dan level-level ni, level pertama 15%. 100 VB dapat RM15. Level 2 hingga 4 dapat 7%.
label 5 hingga 7 dapat 6%, label 4, label 8 hingga 10 5%, label 11 hingga 12 dapat 4%. Okey, bonus dibayar mengikut package dan maksimum sehingga 12 label untuk layak. Okey, baik. Lagi cerita? Nah, tak apalah, ini saya tak ni lah, pukul 10 lebih cerita. Lagi cerita, sambung. Baik, pembayaran bonus. Macam mana pembayaran bonus? Okey, pembayaran bonus 90%, 10%. Apa maksud ni? Okey. Kita dapat bonus 100, okey? Kita dapat bonus 100 kata. Bonus kita dalam e-wallet 100, company akan potong 10%. Okey? Bukan potong sebenarnya. Company tolong simpan, bukan potong. Company akan ambil 10% dan simpan dalam e-wallet kita. Kalau 10% daripada ni, mana RM10 lah. Betul lah, RM10 akan disimpan. 100 RM10 akan disimpan. Okey, RM90 kita boleh withdraw. Kita boleh withdraw lah. Kita boleh keluarkan. Yang 10% tak boleh, company simpan. Okey? Company simpan sampai bila? Sampai cukup 200. Company tolong simpan sampai cukup 200. Okey? Dah cukup 200, dah cukup potong 200. Kata hari tu bonus kita ada 200. Company tak potong lagi. Okey, dah cukup dah, company tak potong lagi. Kita dapat 100% ni. 200 tu dapat solid 200. Okey? 10% ni company simpan untuk maintain bulanan. Okey, cerita. Ini stokis stokis. Secara ringkas saya cerita macam ni. Kalau kita sangat menggalakkan yang masuk buka stokis, dan stokis ni dia mengikut apa? Dia mengikut daerah. Okey, daerah. Kenapa anda perlu buka stokis? Okey, ini pentinglah. Kerana kalau anda nak cepat geruk anda bergerak, anda kena simpan stok. Anda kena simpan stok, simpan stok. Jadi kalau ada orang nak masuk, anda terus boleh bagi ni, boleh bagi apa? Produk. Dan anda ada bonus tambahan. Okey. Kalau kata anda stokis, okey, ada orang nak masuk, dia masuk Lumisa 1, anda dapat komisen RM2.5. Ini tambahan lah. Ini sebagai satu tambahan. Okey, anda simpan stok, cuma kita kena transfer, orang beli dekat kita kena transfer point, dapat RM2.5. Ini Lumisa 1. Kalau orang yang masuk tu dia ambil Lumisa 2, anda dapat komisen stokis RM5. Kalau Lumista 3, RM50. Kalau Lumista 4, RM75. Okey, anda sangat digalakkan masuk stokis. Kerana apa? Untuk kumpulan anda bergerak dengan laju, anda perlu buka stokis, dan untuk buka stokis modalnya 15. Mana tadi cerita? Okey, saya cerita 15,000, tapi sekarang kita ada tawaran sekarang, okey, promosi 12,000. Anda sangat digalakkan. Baik, untuk detail nanti anda boleh rujuk kepada orang yang bawa anda ke sini. Sebelum saya tutup, ini ada apa, masa stokis pun ada. Masa stokis negeri lah, kita kata stokis negeri, sepatutnya anda kena bayar 160,000, tetapi sekarang promosi 62,500. Ini stokis negeri. Okey, stokis negeri. Baik, ini lebih untuk detail nanti anda boleh bertanya kepada upline anda. Jadi sebelum saya tutup, saya cuma nak bagi tahu bahawa pelan pemasaran Luminova ni sangat luar biasa sebenarnya. Memang sangat luar biasa pada saya, sangat luar biasa lah. Saya pengalaman dalam multi-level 30 tahun lebih, dan saya tengok pelan pemasaran Luminova ni
nak join pun mudah, bermula 130. Tapi kalau boleh janganlah masuk 130, mulalah 260. Okey, tapi kalau ada impian yang besar, kalau tak mau guna kalau lah, masuklah yang 3,900 L4 tu, kerana semua ganjaran ada di L4. Okey, semua bonus ada di L4, termasuk tadi sayang kalau anda tak masuk L4 ni sebab poin anda tidak akan disimpan. Rugilah, rugi. Sangat rugi, sangat rugi. Sangat rugi. Jadi kalau nak masuk yang belum masuk tu, buat keputusan yang betul, pemilihan package tu sangat betul. Kepada yang belum belum upgrade dengan segera, upgrade dengan segera. Kalau boleh selepas program ni terus upgrade. Sebab apa? Satu, ganjaran dia banyak dekat L4, yang kedua reward point tu. Anda jangan rugi reward point itu. Itu disimpan. Setiap sale yang masuk akan disimpan untuk reward point. Okey? Baik. Saya buka mungkinlah saya buka soalan sekejap saja. Sekarang 10:17. Sekejap, kalau ada pertanyaan boleh tanya. Nak buka ni boleh, nak chat ni pun boleh. Nak buka suara boleh. Ada yang nak tanya? Tak ada. Pemalu. Farhan pemalu? Farhan daripada Muar, kalau nak bertanya boleh. Ni cikgu. Cikgu Farhan, ini lecturer ni. Saya pergi rumah dia hari tu. Cikgu ada nak tanya apa? Cikgu. Saya pergi rumah cikgu. Ke saya? Ada soalan cikgu? Soalan apa? Cikgu ada nak tanya apa? Belum ada lagi pertanyaan lah. Tak ada tak apa. Yang paling penting macam ni Yang paling penting khususnya yang baru masuk sekarang, apa langkah marketing plan, jangan risaulah. Marketing plan sangat bagus, jangan risau bab tu. Okey, yang paling penting ialah tindakan kita sekarang, kita nak mula. Bagaimana untuk bermula ini penting. Penutup ni. Bagaimana bermula sangat penting Yang pertama apa? Yang pertama kita kena guna produk. Itu penting. Kena guna produk. Yang kedua, apa yang kita perlu lakukan ialah tulis senarai nama. Okey? Tulis senarai nama rakan-rakan yang anda kenali tanpa membuat apa-apa judgement. Maknanya kosongkan kepala kita bila tulis senarai nama, kita jangan fikir dia nak ke tak nak, kita tulis saja dulu senarai nama. Okay, jangan fikir, ini dia ni tak ada duit ni, dia ni tak minat ni, kita jangan fikir macam tu. Okay? Tulis saja senarai nama, kemudian dah tulis kata ada 50 orang ke 100 orang. Okey. Yang kedua, daripada kata 50-100 nama tu, pilih 2 orang yang anda rasa orang ni boleh jadi business partner kita. Antaranya orang ni dia perlukan produk. Tak kira dia sakit ke atau tak sakit, tak boleh. Dia nak maintain. Yang kedua, orang ni nak cari pendapatan tambahan. Dia nak menjadi pendapatan tambahan, atau dia tak puas hati dengan pendapatan yang dia ada. Okay? Cari ciri-ciri ini, fokus permulaan 2 orang dulu. Okey? Jangan fikir ramai-ramai dulu. Permulaan, saya kata, permulaan 2 orang. Ni orang nak jadi business partner kita. Dan mulakan dengan orang yang dekat-dekat dengan kita. 2 orang dulu 2 orang dulu. Saya ulang perkataan ni. Bukan 2 bas, bukan 2 kampung, bukan 2 negara. 2 orang dulu. Dan 2 orang ni cari seorang-seorang. 2 dulu. Selesaikan 2 ni. Anda dah selesai 2 ni, nanti ketiga, keempat dah tak ada masalah. Itu saya nak pesan. Ini langkah permulaan. Sebab ada orang bila dia mula,
apa pikiran dia, dia akan fikir nak cari orang sakit. Saya tak kata ini salah, saya tak kata ini salah. Tetapi kena ingat kita masuk di sini sekurang-kurangnya kita nak guna produk free. Itu paling penting. Kalau tiap-tiap bulan nak keluar duit poket, teruk kita. Yang kedua, kalau boleh kita nak dapat pendapatan tambahan. Kalau boleh yang ketiga ni, kita nak jadi jutawan dalam ni. Okey? Jadi bukan salah nak pergi orang ni, orang masalah kencing manis dekat hospital, tetapi utamakan orang yang nak buat bisnes. Utamakan orang yang nak produk dan dia juga nak buat bisnes. Utamakan ini dulu. Ini saya punya cadangan lah. Sebab saya memang, cara saya memang dari dulu memang macam tu. Saya akan pilih siapa 2 orang ini yang akan jadi business partner saya untuk saya bekerja sama. Okay, daripada 2 orang. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah ini dah berlaku ni. Saya daripada 2 orang tadi. Daripada kumpulan saya ini dah masuk hampir 35 negara. Daripada 2 orang saja yang kita gerakkan. Okey? InsyaAllah tadi saya dah berbincang untuk masuk ke Indonesia. Kita sama-sama tunggu Indonesia, insyaAllah bulan Januari kita akan mula. Kalau tak ada apa, Januari dah boleh mula dekat Indonesia. Dah boleh bermula dekat Indonesia. Tapi selesaikan 2 orang ni. 2 orang ni. 2 orang, yakinkan betul-betul 2 orang ni, jaga betul-betul 2 orang. Tetapi taklah cukup 2 orang ni. Ini permulaan. Okay? Baik, sampai di sini untuk malam ini. Dan kalau untuk berjaya sebenarnya marketing plan dah tak ada masalah. Dah tak ada masalah sekarang. Itu tak ada masalah. Yang penting hari ini kita kena buat aktiviti perkongsian setiap hari. Orang masuk tak masuk kita buat saja. Okey, kita buat. Dan yang pertama untuk kita lakukan ini, kita kena buang perkataan. Kalau kita ni buang perkataan saya tak pandai, saya tak tahu, buang semua perkataan itu. Okey, kita buat saja, buang. Kita tak tahu apa yang berlaku, tetapi kepada sesiapa yang buat, pasti ada harapan untuk berjaya. Okey, pasti ada harapan. Anda buka saja mulut. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Kita jumpa lagi di puncak kejayaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sifu. Penerangan malam ni memang mantap dan power. Anda yang belum upgrade, anda terus upgrade. Kenapa? Why you must be Lumista 4. Dan yang bagi yang belum join tu, rebut peluang untuk ambil package Lumista 4. Sebab 20 hari bulan ni, hari ni dah 17, kita ada 3 hari lagi. 3 hari lagi. Kelebihan anda masuk Lumista 4 ni, daripada 3,900, anda bayar 2,600 je. Potensi income anda sehari dari satu bonus 9,000. Anda boleh dapat RP point region dan lumayan jadi. Dan anda dapat satu lagi akaun percuma yang bernilai 260. Grab sekarang cepat-cepat. Sebab kita ada masa 3 hari lagi. Okey, cukup dah setakat malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis berkaitan dengan produk. Siapa kita tunggu dan lihat. Dan jangan lupa pada hari ini, pada setiap hari Rabu dan Jumaat, booster 7 pagi, jom kita ramai-ramai masuk. Sebab apa? Ilmu motivasi rohaniah yang kita dapat itu memang akan merubahkan diri kita dengan izin Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.